Tuan nak tanya, macam mana nak agih barang kemas? Kawan saya baru kematian isteri. Okey, barang kemas ni pertama kita mesti kenal pasti dulu waris faraid. Mungkin boleh jadi mak ayah si mati, boleh jadi pasangan dan anak-anak. Okey, itu yang pertama. Lepas tu bincang dengan waris-waris ni nak buat macam mana pembahagian ni. Nak diagihkan secara faraid ataupun nak muafakat. Kalau kata nak faraid, mungkin faraid kalau nilai harta ni mungkin susah sikit lah. Mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi macam mana nak buat? Jual je barang kemas tu. Jual barang kemas, dapat nilai tu, duit cash tu, jadi agih je secara faraid. Ataupun mungkin dengan duit cash tu, nak bahagi sama rata. Pun boleh, ataupun muafakat, tak ada masalah. Boleh jadi yang kedua, muafakat dengan barang tu. Contohnya macam mana? Katalah mungkin mak ayah dia nak cincin, ada yang nak rantai, ataupun mungkin barang kemas ni nak bagi dekat anak si mati ataupun kepada cucu. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kena muafakat. Mungkin dengan buat macam tu, ada waris yang dia tak kisah pun berkenaan dengan nilai harta tu. Mungkin dia nak cincin tu, nilai dia mungkin kurang daripada nilai faraid yang dia layak. Dan dia pun tak kisah. Itu pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting, bila nak buat secara muafakat ni, masing-masing betul-betul kena reda. Dan masing-masing kena ikhlas nak macam tu. Sebab kita tak nak nanti bila dah diagihkan, tiba-tiba cakap itu, cakap ini, barang ni, nilai rendah dan sebagainya dan macam-macam. Sebab tu, kalau susah sangat, jual, agih secara faraid. Dah. Okay, tu cadangan saya lah. Tapi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya.